kekal milik kerajaan. Assalamualaikum semua. Menara KL kekal milik kerajaan dan pengambil alihan konsesi hanya melibatkan perubahan pengurusan operasi yang telah dilaksanakan melalui notis pelawaan cadangan RFP. Apa itu RFP? RFP ialah satu tender terbuka bagi projek kerjasama awam swasta selaras dengan keputusan Jemaah Menteri. Dan pada 29 Mei 2024, LSH Service Master Sendirian Berhad telah diumumkan sebagai pembida yang berjaya dan telah pun mula mengambil alih pada 1 April 2025. Timbul persoalan, kenapa perlu tukar pengurusan? Jawapannya mudah, sebab konsesi sedia ada telah tamat tempoh. Bagi memastikan ketelusan dan mengelak monopoli, maka kerajaan membuka semula tawaran supaya syarikat lain berpeluang untuk bersaing. Timbul satu lagi persoalan. Apa akan berlaku kepada pekerja sedia ada yang sedang berkhidmat di Menara KL? Kerajaan telah beri jaminan bahawa mereka boleh terus berkhidmat di bawah pengurusan baru. Pengurusan baru Menara KL komited untuk memberi nafas baru dan mengindahkan Menara KL serta kawasan sekitarnya, menjadikan seluruh kawasan tersebut destinasi yang berdaya hidup, bersepadu untuk pelancongan, peruncitan dan kebudayaan.